ini yang boleh memberi kesan kepada diri kita. Ajaran ini boleh memberi efek kepada kita. Bukan sekadar kita mungkin dah umur, kita dah faham, bukti kita datang masjid pun gambaran bahawa kita cuba untuk faham Islam yang sebenar. Saya orang-orang yang dalam orang yang surah fungsi sebut tu saya kenal ramai. IRF, Islamic Renaissance Front, Sisters in Islam, saya kenal ramai. Bidang saya dalam kepakaran saya yang sebenar, perbankan ini saya jumpa orang macam ni selalu. Saya boleh pakai sebelah satu saja. Orang ni tak pergi masjid, tak pergi surau. Simple. Dia tidak berpahaman begitu. Pada dia untuk menjadi Islam itu bukan isu. Maka mereka tidak. Kalau orang datang masjid, kalau orang tanya saya macam mana nak kenal orang tu Islam liberal dan sebagainya, kalau orang tu rajin pergi masjid, rajin pergi surau, insya-Allah dia bukan orangnya. Itu satu benda yang simple. Kita mungkin tak termasuk golongan tersebut, tetapi kita kena ingat anak-anak, cucu, keluarga kita. Kadang-kadang bila mana kita ni yang kita anggap kita ni agak baik, kadang-kadang walaupun tak baik sama mana, tapi kita anggap kita kadang-kadang baik. Kita lupa masalah, kita lupa situasi ini sebenarnya terlalu dekat dengan pintu rumah. Mungkin tuan masih ingat kisah orang Islam Ketat. Ayah kepada salah seorang yang berdekat tu, ketika mana pergi jumpa, sebab tu golongan lawyer pergi jumpa, saya salah seorang yang pergi jumpa. Poinnya dia kata apa? Saya tak pernah terlintas dalam kepala saya kalau ini akan berlaku kepada keluarga saya. Saya tak pernah terlintas kalau ini akan berlaku kepada keluarga saya. Dan bila dah terkena, dia tak kata gitulah, tapi kemudian kita tengok bila dah terkena, baru kita sedar ini merupakan satu masalah yang cukup besar. Tuan-tuan yang perempuan yang saya mulakan, kalau saya boleh bukan menambah, cuba differentiate sikit, cuba bezakan sedikit di antara dua perkara, liberalisme dengan Islam liberal. Liberalisme, kita telah membicarakan dengan panjang lebar apa itu liberalisme. Suatu konsep yang paling mudah dan senang dipahami, iaitulah suatu konsep bebas tanpa had. Konsepnya simple, bebas tanpa had. Sebagai seorang individu, tidak ada sesiapa pun yang ada hak untuk menghalang apa saja yang saya buat, dan apa juga saya mau buat. Saya mau menjadi gay, itu hak saya. Selagi mana saya tidak bergaykan dengan awak tanpa kerelaan awak, awak tak ada hak untuk menghalang saya. Saya nak berzina, selagi mana saya punya partner merupakan orang yang bersetuju dengan perbuatan tersebut, orang ini tidak ada hak untuk mengganggu saya. Kalau saya ingin bercakap, apa juga cakapan yang saya buat, selagi mana tidak mengganggu your right in personal. Dan law kita punya right in personal. Personal. Tak ada L depan, belakang tak ada L. Tak ada siapa yang perlu untuk mengganggu saya, melainkan bila mana right yang saya gunakan telah abuse my right. Umpamanya saya buat something, saya kacau rumah dia dan sebagainya, barulah you ada hak untuk menghalang saya. Tetapi kalau sekiranya perkara tersebut saya buat dalam ruang lingkup hak saya secara individu, sesiapa pun tidak ada hak untuk mengganggu saya. Sebab tuan-tuan ingat ketika mana Jabatan Agama Islam, Agama Islam melakukan tangkapan khalwat dan sebagainya, mereka tidak datang daripada isu agama yang kata dalam syarak tak boleh kacau orang. Pokoknya simple, who are you untuk interfere in my right? Siapa engkau untuk datang dan ganggu hak peribadi saya? Saya buat, kawan saya setuju, yang sama dengan saya setuju, tempat tertutup, saya bukan buat. Kalau orang mengganggu hak mata orang, apa hak orang lain untuk datang dan mengganggu saya? Itu adalah konsep liberalisme. Easy tapi difficult untuk ditanggung dalam masyarakat. Mudah tetapi payah untuk ditanggung dari segi pengamalan. Kita akan bincang nanti apakah kesan-kesan yang berlaku kepada masyarakat. Itu adalah liberalisme. Satu cabang daripada liberalisme ini merupakan Islam liberal. Kalau orang yang sekular, kalau orang yang modernisme, liberalisme juga merupakan satu part, liberalisme juga merupakan satu part modernisme. Dia akan melihat bahawa senang saja, tolak Islam, tolak agama, agama tidak relevan. Tetapi Islam liberal ini, mereka melihat dalam bentuk yang lain. Mereka melihat Islam ini perlu dirasionalkan. Mereka melihat bahawa Islam ini, untuk Islam ini hidup dalam suasana semasa, maka kita perlu interpret, kita perlu terjemahkan Islam dalam suasana yang rasional mengikut pandangan mereka. Dan
satu perkara yang perlu dilihat dengan bentuk yang baru. 3 isu yang mereka selalu timbulkan. Yang pertama ialah liberalisme dari sudut akidah. Liberalisme dari sudut akidah, supaya akidah kita ini merupakan satu akidah yang bersifat rasional, sehingga kan ada yang berani menyatakan bahawa syurga dan neraka itu adalah satu benda yang tidak real. Hanya sekadar untuk gambaran bagaimana nak menggambarkan nak manusia, nak menggalak manusia untuk melakukan kebaikan dan menghalang manusia melakukan kejahatan, maka timbullah isu syurga dan neraka sebagai suatu encouragement sahaja. Dan ia bukanlah merupakan suatu perkara yang real. Ini adalah liberalisme, Islam liberal daripada sudut akidah. Yang kedua daripada sudut syariah. Begitu juga dalam sudut akidah ini juga menggambarkan bahawa itu timbul isu pluralism sebagai contohnya. Kalau saya boleh quote satu quotation daripada jaringan Islam liberal yang ada di Indonesia, salah seorang nama Budi Munawar, orang yang agak popular juga. Dia nak kata begini, ataupun yang lebih clear lagi, nak gambarkan syurga ni untuk semua orang. Seorang nama Abdul Munir, dia kata apa? Kita dengar percakapan begini. Ini adalah suatu benda yang bukan lagi benda yang biasa di Malaysia, bukan benda yang pelik di Malaysia. Ada orang yang berpemahaman begini di Malaysia. Saya baca quotation dulu dia. Yang harus diyakini bahawa syurga Tuhan yang satu itu terdiri daripada banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap alam untuk memasuki kamar syurganya. Maknanya kalau tuan-tuan Islam, tuan-tuan masuk pintu A. Kalau tuan-tuan Kristian, tuan-tuan masuk pintu B. Kalau orang Buddha pula, dia masuk pintu C. Sebab syurga Tuhan ni kan Tuhan kata banyak pintu. Kalau kita dalam pemahaman syarak pun ada arwahiyahnya, kepada orang yang puasa dan sebagainya. Bukan sekadar itu, tiap itu adalah jalan pemeluk tiap agama untuk memasuki kamar syurganya. Syarat memasuki syurga adalah keikhlasan, pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Saya ulang lagi, syarat memasuki syurga adalah keikhlasan, pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Maknanya setiap bila agama itu menyuruh ke arah perkara tersebut, tuan-tuan boleh menjadi tuan-tuan orang yang mencipta agama yang baru, dan insya-Allah tuan-tuan boleh masuk syurga ikut pintu tuan-tuan. Inilah jalan universal syurga bagi semua agama. Satu benda yang kita rasa macam mana dia boleh fikir gini, tapi itu yang berlaku, dan pemahaman ini adalah pemahaman yang semakin mengular di Malaysia. Itu liberasi yang pertama. Yang kedua, ini yang kesannya, bila mana orang meyakini begini, maka efeknya orang Islam sudah hilang izzah sebagai seorang Islam. Efeknya apa? Tidak ada lagi dah orang yang mahu mengajak kepada agama Islam. Kenapa? Yang pentingnya kau nak kekal sebagai Kristian, kekallah sebagai Kristian. Itu tidak mengganggu, tidak menjadi masalah untuk masuk syurga dengan keadaan kamu seorang Kristian. Jadi tak timbul isu dah untuk orang mengajak manusia untuk menjadi orang Islam. Tak perlu lagi dah. Kalau kau Kristian, kau ingin sebagai Kristian, dan tidak ada perkara yang mengganggu kau untuk kekal masuk syurga dengan kau sebagai Kristian. Kalau begitu sekali kita. Yang kedua, ini kita selalu berdebat dalam orang syariah, kita selalu berdebat liberasi untuk syariah. Dan ini juga satu benda yang agak bahaya, terlalu bahaya. Mereka merasionalkan segala hukum dalam Quran. Ustaz ada sebut tadi isu mereka ni macam Mu'tazilah. Hakikatnya mereka dia lebih bahaya. Mu'tazilah ni, dia hanya menggunakan akal bila tidak ada nas. Ini konsep Mu'tazilah. Konsep Mu'tazilah ialah bila mana tidak ada nas, maka dia kata, kalau kita tahu dia usul fiqh dalam satu bab dia panggil asy-syari'. Orang konsep pensyariatan. Konsep yang pertama ialah Allahu wasyari'. Allah itulah merupakan sebagai orang yang memberikan hukum, yang memberikan pensyariatan. Kecuali bila mana tidak ada hukum nas secara jelas, kemudian baru kita menggunakan akal. Tetapi golongan ini adalah golongan yang meletakkan akal lebih utama daripada nas. Kalau ada apa hukum syarak sekalipun yang dinyatakan dengan secara jelas dalam Quran, tetapi pada mereka mengikut cara akal mereka tidak lagi rasional, maka mereka menyatakan tak masuk lagi. Pernah satu ketika tuan-tuan mungkin pernah dengar sistem Islam
Kita akan bincang lagi dalam isu ini nanti insyaAllah. Pernah ke mana kita mencadangkan untuk pembaharuan undang-undang keluarga Islam di wilayah persekutuan. Mereka adalah yang menentang. Di antara penentangan yang mereka timbulkan ialah apa? Kenapa dalam undang-undang ini, dalam undang perwarisan umpamanya, lelaki mendapat 2 bahagian, wanita mendapat 1? Kenapa? Dan kita kata nas Quran kata macam ni. Dia kata nas tu sesuai zaman Nabi pun. Zaman kita mungkin tak sesuai dah. Kalau dulu semua dah orang Islam perempuan tak kerja, laki-laki tanggung. Lagi suasana sekarang kita even ada dia kata husband apa ni dia panggil apa? Istilah orang perempuan lelaki yang jaga rumah perempuan pergi kerja. House husband orang panggil kan. Ada house husband. Dia kata kalau macam tu, kalau dalam situasi tersebut, sepatutnya house husband tu dapat 1, yang suami isteri dia dapat 2. Maka mereka menilai berdasarkan akal. Ini dinamakan liberalisasi dari sudut syariat. Yang ketiga adalah liberalisasi dari sudut Quran. Maka sebarang ayat dalam Quran, jika sekiranya mereka merasakan tidak bertepatan dengan cara fikir mereka, maka mereka merasakan bahawa Quran ini adalah sesuai dalam teori zaman Nabi. Sebarang itu Ustaz sebut tadi, sebarang pentakrifan Quran perlu dilihat daripada konteks sejarah, sosiologi dan juga kemasyarakatan. Apa juga Quran sebut, jika sekiranya tidak sesuai pada zaman sekarang, maka interpretasi yang mudah itu merupakan zaman Nabi SAW. Ini adalah di antara perkara-perkara yang menjadi asas kepada apa yang dinamakan sebagai Islam liberal. Liberalisme dan Islam liberal suatu perkara yang berkaitan antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kalau kita hendak melihat kenapa dalam suasana begini ada golongan-golongan di Malaysia umpamanya yang menggunakan nama Islam. Fungsi kita mengatakan mereka juga bernama dengan nama Islam, tetapi hakikatnya mereka satu kumpulan yang bersifat liberal dan berpahaman Islam liberal. Kenapa timbul perkara tersebut? Kerana 2 sebab. Pada saya 2 sebab. Yang pertama, ialah mereka ini adalah golongan yang mempunyai inferiority complex sebagai seorang Muslim. Mereka merasakan bahawa Islam yang dipahami sebelum ini adalah Islam yang telah menghukum mereka, menyebabkan mereka merasakan untuk menjadi Muslim maju dalam zaman sekarang, kita terpaksa menilai kembali keislaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa terpengaruh dengan kejayaan Barat. Orang Barat sendiri pun mula mencari value dalam kehidupan mereka. Saya masih ingat masa saya kat UK dulu, tahun 2000 something, 2001. Ada satu kempen yang dibuat oleh Tony Blair masa itu. Kempen dia apa? Dia kempen kepada orang perempuan, it's okay to remain a virgin when you are 16. Boleh, adalah okey untuk seorang perempuan tu menjadi masih lagi mempunyai dara dari umur 16 tahun. Dia terpaksa buat kempen. Kenapa? Kerana pada masa tersebut anak-anak yang dilahirkan 40% adalah daripada anak luar nikah pada masa tersebut. Maka institusi keluarga ni dah hancur biru, sehingga dia terpaksa bertindak begitu. Dan orang ini adalah orang yang kononnya pemahaman Islam ini nak mengembalikan Islam ini kembali kepada sistem tersebut. Kepada orang Barat sendiri cuba untuk menilai apa masalah yang timbul pada sistem yang dia telah create. Pada saya ini 2 perkara yang paling penting. Kenapa perkara ini berlaku? Apakah yang kita tengok daripada kumpulan-kumpulan ini yang sebagai pengurusi sebut dari sistem Islam, Islamic Renaissance Fund dan sebagainya, seruan-seruan mereka dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan ini kita terpaksa sebut dengan secara jelas. Kenapa? Kerana keberbahayaan yang mungkin timbul kepada kita. Kalau tuan-tuan melihat perbincangan-perbincangan yang dibuat, perbincangan-perbincangan tersebut adalah perbincangan yang tidak menguntungkan umat Islam sampai sekarang, membawa umat Islam kepada zaman yang sebelumnya. Bukan melihat bagaimana Islam untuk memimpin suasana pada hari ini, tetapi adalah untuk melihat bagaimana Islam terpaksa mengikut arus. Ini yang mereka namakan sebagai ekomodatif. Islam bersifat ekomodatif, bersifat untuk membantu, memudah sediakan,
bukan lagi melihat suasana sekarang untuk dilihat daripada perspektif Islam, tetapi Islamlah yang ditetapkan untuk mengikut apa juga yang berlaku. Maka apabila orang bercakap tentang suasana-suasana umat Islam pada hari ini, instead of mereka membantu untuk menguatkan posisi tersebut, kadang-kadang kita confuse, dia ni sokong Islam ke tidak, dengan posisi-posisi yang mereka gunakan, menggunakan hujah-hujah yang kalau tidak diisyarat, tidak hujah langsung dan sebagainya. Kita akan bincang kemudian lagi dalam yang besar lagi, dalam apakah manifestasi yang berlaku dalam situasi sebelum ini. Baik, terima kasih Aznan dan menjelaskan kita oleh sana. Satu lagi pula istilah yang berkaitan dengan liberalisme, Islam liberal. Ini lagi bahaya. Ya, maksudnya atas nama Islam dibawa agenda-agenda liberal yang merotakkan akidah umat Islam. Baik, seterusnya pada percakapan ini, satu lagi istilah ni, melalui banyak istilah ni tersebut. Satu lagi istilah yang biasa kita dengar, ya, yang berkait dengan liberalisme juga ialah apa yang dengan sebagai hak asasi manusia. Dengan hak asasi manusia. Jadi pelajaran ini, ya, mereka itu juga seorang pakar politik Islam di bidang peradilan politik, bidang politik. Mungkin doktor boleh kupas sedikit. Kalau kita lihat, ya, bacaan kita hari ini, maksudnya atas nama hak asasi manusia, ya, golongan-golongan Islam liberal ke, atau golongan-golongan yang bukan Islam ke, menggunakan investasi hak asasi mereka ini untuk membuat tuntutan-tuntutan kepada kerajaan, ya, bukan sekadar kerajaan, kepada blok parti yang sebelah lagi juga. Jadi semuanya mempunyai tuntutan-tuntutan untuk menjelaskan tuntutan mereka ini, ya, akhirnya saya minta pandangan Dr. Kamarudin sejauh mana, ya, istilah hak asasi manusia walaupun literally nampak dia buat umuman kita hak sebagai Islam, tetapi dia telah dipergunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memakamkan pada pandangan. Terima kasih kepada saudara-saudara muslimin, muslimat, para jemaah di surah As-Saffat yang dirahmati Allah. Berhubung dengan persoalan hak asasi manusia atau HAM seperti yang telah pun dikupas secara langsung oleh saudara-saudara dengan tadi, memang kita dapat perhatikan bahawa dalam Islam pemakaian mutlak hak asasi sebenarnya tidak pernah ada. Hak asasi mutlak, kebebasan mutlak tanpa had sebenarnya tidak ada. Sebab setiap daripada perkara tersebut ada batas-batasnya yang perlu kita patuhi. Dan sebab itulah dalam hubungan kalangan liberal ini, apabila mereka memperkatakan tentang hak asasi, mereka akan cuba menggunakan pakai hak asasi yang ada di dalam terma takrif yang dikemukakan oleh pihak PBB, yang umumnya memberi kebebasan mutlak kepada mereka untuk melakukan apa sahaja. Sebab itulah nanti kalau kita perhatikan, pernah terdapat satu yang disebutkan sebagai counter legal draft atau legal draft yang pernah dikumpul dan dibuat oleh kalangan jaringan Islam liberal di Indonesia yang diketuai oleh seorang profesor wanita bernama Musdah Mulia. Dia seorang daripada penulis ataupun orang kata penggiat utamalah kepada jaringan ini. Suatu dia menggubal satu draft kepada kerajaan daripada Departemen ataupun Jabatan Agama Islam Indonesia. Pernah beliau mencadangkan beberapa perkara yang agak kita memang tak masuk